Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Nama saya dari Syakila. Saya dari TV PSS Sembiru. Saya nak mengajukan satu soalan je saya. Okey, apakah inisiatif pihak sekolah dalam memastikan budaya membaca terus berkembang dalam kalangan murid sepanjang tahun? Pihak sekolah ada beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan. Antaranya pusat sumber sekolah bekerjasama dengan panitia-panitia khasnya panitia bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk kita adakan aktiviti berkaitan dengan membaca. Sebagai contoh, suatu pagi sebelum sesi PDPC bermula, kita akan adakan panitia bahasa Melayu dan panitia bahasa Inggeris untuk ambil sesi tersebut untuk menggalakkan murid-murid membaca. Dan kedua, kita ada buat pertandingan membaca di kalangan murid-murid yang mana dapat membaca dalam jumlah yang banyak. Kita akan adakan sebuah untuk berhadiah pada murid tersebut. Terima kasih cikgu atas sudian untuk menjawab soalan saya. Sama-sama. Buku yang paling kamu baca sebelum ni? Assalamualaikum, nama saya Rabiatul Maisarah binti Amasfah dari kelas 6UM. Saya suka baca buku tentang sejarah Melaka. Kenapa awak suka baca buku sejarah tentang Melaka? Saya suka baca buku tentang sejarah Melaka sebab saya boleh belajar tentang sejarah negeri dia. Lepas tu saya boleh jadi iktibar.